Saya rasa semua EPL 2025-2026 dah tutup tirai. Musim yang penuh cerita menarik. I think yang paling utama, yang paling besar ialah of course untuk fan Arsenal after 22 years sejak Invisible 2003-2004, Arsenal kembali as league champion. Mereka tamatkan season dengan 85 poin, 26 kemenangan, 7 point above Man City. So definitely ini bukan nasib semata-mata. Ini menunjukkan yang Arsenal ni pasukan yang paling konsisten. I think more matang, and also defensive structure dia paling solid sepanjang kempen ni. Diorang boleh 26 kot tak silap saya. So walaupun mungkin rival fans rasa banyak keputusan VAR contohnya yang kontroversi dalam game-game besar, but at the end dia consistent. Mentality diorang membuktikan mereka layaklah untuk angkat trofi EPL. And Man City pun tak biarkan musim mereka dengan tangan kosong. Mereka menang domestic cup double. Dia orang menang lawan Arsenal untuk Carabao Cup 2-0, and kemudian julang FA Cup selepas tewaskan Chelsea 1-0 gol Antoine Semenyo. Community Shield pula, Crystal Palace dia menang penalti 3-2 ke atas Liverpool. I think another cerita yang a bit sad ialah di bahagian bawah liga kita saksikan, bagi aku tragis jugalah, West Ham United secara rasminya jatuh ke Championship bersama Wolves and Burnley. Relegation West Ham ni sejujurnya terasa macam berakhir sebuah era. Kau bayangkan kalau terakhir mereka relegated was musim 2010-2011. Lepas tu mereka bounce back the next season, menang lawan Blackpool, and sejak tu mereka kekal dalam EPL for 14 years berturut-turut. Dan dalam masa 14 tahun ni mereka bukan sekadar wujud sahaja, mereka berpindah ke London Stadium, melahirkan bintang-bintang macam Declan Rice, bawa masuk Bowen and Paqueta, and siap menang Europa lagi, Europa Conference League diorang menang tahun 2023. Sebab tu bagi aku a bit sad lah bila diorang collapse and jatuh ke Championship lah. Tapi itulah what to do. Walaupun menang 3-0 dengan Leeds United malam tadi, tapi sebabkan Spurs menang 1-0 lawan Everton, the Hammers tetap tersingkir. It's very heartbreaking. Talk about Eropah, England dapat 8 slots kesemuanya, 5 slot untuk Champions League next season. Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa and Liverpool. Bournemouth and Sunderland akan bermain dalam Europa League. Yalah, of course lah, cerita Sunderland ni memang a bit crazy sikit. Mereka finish tempat 7 and akan kembali main di Eropah selepas 50 years menanti. And Brighton pula akan bawa cabaran di UEFA Conference League. So bagi musim depan, Coventry City and Ipswich Town promoted secara automatik, and Hull City menang play-off final melalui minit 94 itu gol Oli McBurney. For anugerah individu, sebagai fan Man United, of course happy. Bruno Fernandes, our captain, dinobatkan sebagai Premier League of the season dengan statistik yang tak masuk akal. Dia juga pecahkan rekod 20 assist milik Thierry Henry and Kevin De Bruyne dengan mencatatkan 21 assist musim ni, dengan tambahan 9 gol. So menunjukkan dia terlibat dalam 30 gol secara keseluruhan. So ini bukan saja season biasa, it's a very good season for him and also for Man United. Tahniah Erling Haaland, Golden Boot, 27 gol. Kalau bercakap pasal pengurus, bagi aku season ni nampak macam cerita Squid Game. Huru-hara jugalah. Nottingham Forest dia buang Nuno, dia ambil Ainge, kemudian dia pecat Ainge selepas 39 hari je. West Ham pula Graham Potter dia pecat Graham Potter masa kelab tu berada di tangga ke-19. And then Wolves sack Victor Pereira selepas hanya 10 game tanpa kemenangan. But of course Chelsea and Spurs lah yang paling havoc sikit lah. Chelsea tukar pengurus macam tukar baju. Enzo Maresca keluar bulan Januari, kemudian Liam Rosenior masuk, kemudian Rosenior kena sack bulan April selepas tak ada kemenangan. Spurs pula sack Thomas Frank, kena ambil Igor Tudor, kemudian Tudor pula dibuang, Roberto Di Zerbi masuk untuk selamatkan mereka daripada relegated. And on the final day dia orang berjaya. Of course from another one, I think kena puji juga Man United bila berani buang Ruben Amorim in January and bawa masuk Michael Carrick. And sejak tu Man United nampak lebih tenang, ada structure, then finish third
third place lah, turnaround story yang pada aku terbaik lah, especially as a fan United. So EPL 2026 ni bukan sekadar cerita Arsenal juara. Ini adalah musim pertukaran kuasa dan penutup era. Pep dah sah akan tinggalkan Man City after 10 season dominated EPL. Mo Salah, Andy Robertson juga ucapkan selamat tinggal kepada Liverpool. So musim depan ni kita bukan sekadar tengok musim baru, kita sedang melangkah ke era baru EPL. Adakah Arsenal boleh defend title? We don't know. City and Liverpool adakah akan bounce back daripada apa yang berlaku di season, dan adakah Manchester United akan teruskan momentum di bawah Michael Carrick? Chelsea, Spurs, they need to reset balik kelab mereka. And the big question bagi aku bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat adapt dengan era baru, and siapa yang paling konsisten. Assalamualaikum.